Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta kisah. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian
tepian pantai, ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaminya ialah sembang santai tapi ada pengajarannya di bawah tajuk pengalaman travel ke Bali. Jadi pada 23 sehingga 27 April yang lepas, kita telah pun berangkat bersama dengan satu rombongan dari Malaysia ke Bali. Mungkin ada yang belum pernah, tak tahu lagi ni program apa ni, kami selalu bersiaran Rabu malam Khamis daripada Menara trip ataupun perjalanan kami ke banyak negara yang bukanlah semata-mata bukan jalan-jalan biasa, tapi insya-Allah perjalanan yang insya-Allah mudah-mudahan tu ya untuk kami lah ya, adik kakak semua banyak sangat ibrah dia. Jadi daripada kami menyimpan ibrah tu sendirian, ada baiknya kami berkongsi ibrah tu dengan yang lain. So malam-malam ni pun kan mungkin dah tak ada kerja juga kan, mungkin dah makan, yang kat dapur pun dah settle dah bersih dah dapur tu. Sambil-sambil duduk sebelum tidur tu ya, eloklah mendengar sedikit bicara ataupun celoteh kami ni ya. Mudah-mudahan tu kalau ada kebaikannya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat barakah dia insya-Allah. Jadi pada semualah yang ada dekat mana-mana platform ni ya, bolehlah sharekan dengan yang lain ya, supaya apa yang Ustaz-Ustazah bualkan ini insya-Allah mudah-mudahan ramailah yang mendapat manfaat dia. So Ustaz dulu Ustaz, sebab yang kami dah kongsi banyak dah, trip ke Bosnia, trip ke Uzbekistan, trip ke Ibrah tu Alina, maksud dia pengajaran. Pengajaran ataupun intisari ya, pengalaman daripada pengalaman tu mesti ada hikmah dia. Itu ibrah. Ya boleh.
Okey, bila sebut ke Bali ni, begini ya. Di Indonesia tu sendiri memang banyak tempat-tempat yang bersejarah untuk kita lawati. Tapi Hmm. entah macam mana, kami berdua ni bila sebut Bali agak skeptikal sedikit. Sehingga kami menjadikan mauduk untuk pergi ke Bali ni letak di hujung-hujung sekali. Macam tak nak pergilah macam tu Gitu. Ya, kalau sebut Bandung tu mungkin dah nombor satu lah. berpuluh kali dah pergi. Satu dekat, murah apa semua kan. Kalau kita pergi Indonesia ni taklah sejauh kita pergi New Zealand, semahal kita pergi negara-negara Eropah kan. Cuma bila macam saya Ustaz katalah sebut Besok Bali. kali ni ialah digambarkan suasana yang kurang Islami, kemudian suasana agak panas sebab dikelilingi dengan laut, kemudian suasana yang tidak friendly Muslim, Betul tu. sebaliknya lebih dekat kepada agama Hindu dan seumpamanya. Dan digambarkan suasana agak liberal bila kita pergi ke sana, syariah compliance-nya kurang ditemui. Jadi akhir sekali tak apalah, kami cuba gagahkan diri. Tapi kita ada tips tau bang. Ah, Tips dia adalah uh, hamba Allah kata saya tak nak pergi lagi dah Bali. Tips dia, kalau tempat-tempat yang kita rasa macam ya Allah nak cari makanan halal susah, kita rasa macam tu kan, ataupun kita kata ya Allah ada ke masjid surau ni nak solat ni, boleh ke kita solat ni, maka tips dia ni daripada ustazah dan ustaz lah, jangan pergi sendiri tapi lebih baik ikut package ataupun travel agency Muslim yang sudah pasti akan insya-Allah mengambil komitmen terhadap perkara-perkara yang kita sebut tadi. sebab itulah kami sendiri pun bila sebut kata kami nak pergi ke Bali, terus kami hubungi ground kat sana dan supaya Ricky dan kami brief mereka kami ni adalah trip yang Islamik. Maka pastikan bahawa tempat-tempat yang kami nak pergi ni insya-Allah dikawal. Dari segi makan minum adalah halal. Dari segi tempat yang kami nak pergi adalah bermanfaat. Dari segi syariah compliant adalah terjaga. Dan Alhamdulillah daripada awal, tengah dan akhirnya berlakulah apa yang berlaku, ia telah dalam keadaan yang insya-Allah harmoni sahaja. Yeah. Jadi kita sebagai mukaddimahnya ialah begini. Bila sebut Bali ni, penduduknya lebih kurang 4.4 juta. Daripada 4.4 juta itu mendapati 3.8 juta adalah Hindu, manakala Muslim hanya sekitar 400,000 sahaja. Jadi bayangkan rupa-rupanya yang kita kata Indonesia ni adalah majoriti penduduknya Muslim, rupa-rupanya di Bali dia adalah minoriti. 400,000 je daripada 4.4 juta. Bayangkan. Masya Allah. So kita boleh bayangkan bagaimana suasana kehidupan masyarakat di sana. So apabila kita sampai kat sana, untuk memaknai supaya kita ni dapat mengikat diri kita dengan suasana komuniti Muslim, maka awal-awal kita pun menziarahi masjid. Sebenarnya Mak, Ya. boleh mencelah. Boleh. Silakan. Sebenarnya sampai atas flight tu pun ustazah ni macam kami macam betul ke ni bang kita bawa trip ke Bali ni, kami bawa dekat 80 orang. Ya. Kami kata betul ke ni kan kita bawa sampai atas flight tu. Sebelum tu solat hajat apa semua berdoa. Ya, lepas tu memang mohon pada Allah, ya Allah, bagilah ilmu yang bermanfaat, bagilah ibrah kepada kami, ya. Ada yang trip pertama kali tengok suami ustazah, inilah suami ustazah, ya. Jadi sebab itu kami bersyukur sangat sebab travel agency tu memahamilah bila Dr. Azhar kata cari tempat yang bermanfaat. Biar kita pergi ni ada satu manfaat yang besar, dan benda yang sangat-sangat Dr. Azhar tekankan adalah mesti cari komuniti Islam. Ya, sebab tu kami pergi manalah? Pergi Itali ke, pergi Eropah ke, pergi mana bang? Bosnia, memang dah Muslim lah ramai kan. Kita pergi tu yang apa ni, Allah Island, ya. Memang kita nak cari komuniti Islam. Jadi perkara pertama lah kiranya bila sampai dekat Bali tu, langsunglah pihak travel agency bawa kita ke masjid. Masjid apa nama? Apa nama? Namanya Masjid Kula.
Masjid Kula di Bali. Masjid Kula ni adalah satu inisiatif yang dibina oleh masyarakat Muslim yang minoriti ini. Mereka berpakat sama mereka kumpulkan dana sedikit demi sedikit, akhir sekali terbentuknya masjid di sana, dan masjid itu Masya Allah sangat aktif dengan kuliah agama, dengan tadika, dan dijadikan tempat untuk mengislamkan masyarakat Hindu yang sudah ingin kembali kepada Islam. Dan Masya Allah kami berada di sana, kami memberikan bantuan kepada komuniti di sana, bersilaturahim dengan masyarakat di sana. Jadi bayangkan, suasana masjid itu berada di tengah kota Bali, kemudian di sebelahnya adalah kuil Hindu, di sebelahnya lagi Ada mall, mall, di sebelahnya lagi ada restoran babi guling dia panggil. Minta maaf lah ya. balik bayar Ah, guling, golek Ya, guling rupa-rupanya kalau kita pergi ke Bali ni tuan-puan, Masya Allah, kita akan bertemu dengan sepanjang jalan tu memang famous. Signboard restoran. Ada sebesar-besarnya, gambar. ada siap dengan gambar yang lengkap, babi guling, babi guling, babi guling. Akhir sekali fahamlah kita, rupa-rupanya itu babi golek. Alah, golek biasa Ya, kita buat Masya ayam Allah. masywi. Ayam Ini balik masywi. bayar Ya. masywi. Tapi ingat ya, kami dah pesan kepada ground kami, pastikan tempat yang kami nak pergi ni makannya adalah makanan yang halalan tayyiban. Maka tak timbullah isu payah makan sehingga kebuluran, tak. Sebab apa? InsyaAllah kami akan terus bergerak pada titik-titik yang kami kendaki. Cuma dekat tempat pertama yang kami pergi tu pun sudah rasanya ibrah dia menusuk-nusuk ke hati. Bukan ustazah yang cakap ni. Semua rombongan, kalau adalah rombongan ustazah tu yang tengok juga ni, cubalah tulis-tulis kat komen tu. Kenapa menusuk di hati? Sebab apa? Mereka mempertahankan Islam di sana. Masya Mereka Allah. mempertahankan Islam sebagai way of life. Mereka jaga penampilan Islam mereka. Mereka menghidupkan masjid mereka dengan sangat-sangat makmur sekali. Padahal mereka ni minoriti. Dalam keadaan hanya ada 400,000 sahaja banding dengan 4.42 juta yang lain adalah non-Muslim. Jadi kita rasa memang satu kebanggaan lah bila kita masuk ke dalam masjid tersebut, ada satu vibe yang istimewa, mujahadah dan pengorbanan mereka. Sebenarnya kami terasa nikmat sangat, terasa gembira sangat. Sebab apa? Sebab ada masjid. Seolah-olah ada masjid yang sambut kami. Ya, ada masjid. Sebab apa? Masya Allah, baru kita terasa tuan-puan, kalau kita pergi ke mana-mana, kalaulah perjalanan dah 2 marhalah lah, dah apalah, tapi tak nampak rumah Allah, tak nampak masjid, sebenarnya kita ni ada rasa macam sedikit ketakutan juga. Ya, sebab apa? Sebab masjid ni, kewujudan masjid ni, lambang apa? Itu syiar kan, syiar agama. Lambang atau satu simbol, maknanya satu tanda, ya, adanya orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid, tempat sujud. Jadi sebab itu bila kami sampai tu kan, memang rasa sedih sangat. Sebab apa? Sebab ya Allah, ya Tuhan, ya ada tempat sujud kat sini, ada masjid kat sini. Dan bila kami bertemu dengan jemaah-jemaah tu lah, ya, yang Muslim tu, pengerusi dia memang kan, ya, dengan imam masjid, ya, kami dapat merasakan sebab sangat di hati mereka dengan kunjungan daripada Muslim dan Muslimah daripada Malaysia. Sebab apa? Sebab boleh faham tak rasa minoriti yang sangat-sangat, bukan minoriti yang, ini bukan minoriti dalam jumlah yang agak besar juga, tak. Ini 400,000 daripada 4.4 juta. Jadi kan, ada video dekat kami ada simpan. Kami disambut dengan kompang. Kami disambut oleh anak-anak kecil tu dengan lagu-lagu selawat kepada Nabi SAW. Memang genang air mata. Lepas tu bila dah sampai kat sana, kami mendengar macam mana imam pengurusi masjid menceritakan struggle-nya mereka. Dalam keadaan tidak ada bantuan daripada bantuan tempatan tu, tak ada, ya, kecuali orang-orang Islam lah yang prihatin, ya, untuk mereka nak betulkan bumbung masjid, nak buat tile. Yang kami datang tu, kami bagi bantuan untuk buat tile masjid. Ya, bumbung dah siap dah dengan rombongan yang sebelumnya. Jadi bila kami sampai sana tu, rasa
rasanya sama-sama memberi makna. Mereka memberi makna kepada kami juga memberi makna kepada mereka, sebab kami rasa alhamdulillah sangat dapat memberikan satu perasaan gembira kepada mereka. Yang memang nampak sangat mereka gembira kita orang datang. Maka ibrah yang pertama ke Bali ialah untuk kita yang bakal travel. Bila kita dah travel ke satu lokasi, tiba-tiba bertemu dengan masjid, apatah lagi beserta kumandangnya azan Zuhur ke Asar ke Maghrib Isyak Subuh ke, cubalah ikhtiarkan diri untuk kita pergi ke sana, solat di sana, dan kita beramah mesra dengan komuniti di Ya, sana. betul. Sebab apa? Kita takkan terasa asing. Oh, kita Ya. bertemu dengan rumpun Muslim yang seakidah dengan kita, seagama dengan kita, sekiblat dengan kita, seallah dengan kita, serasul dengan kita. So, kita tak terasa jauh. Kita pergi ke Europe ke, kita pergi ke Bali ke, kita tak rasa kita ni Mesti makhluk masjid, asing. mesti cari masjid. Itu dia. Masya Allah. Kan? Ini yang dikatakan Hmm. bagaimana disebut dalam hadis Nabi, sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. Bahasa mudahnya, inilah kumpulan VIP akhirat kelak. Siapa dia? Antara mereka ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Manusia, lelaki-lelaki ataupun figure-figure yang hatinya sentiasa saja tertakluk, jatuh cinta dengan masjid. Rupa-rupanya banyak sangat perkara-perkara lain, manfaat yang kita perolehi. Kita boleh berukhuwah, kita akan terasa larut dalam hubungan ukhuwah Islamiah, kita boleh saling bantu-membantu, kita terasa secure dengan apa yang ada. Betul. Tuan Puan, ni poin besar sebab bukan apa. Kita tahu kan ramai ni yang insya-Allah mungkin Kaki ada masjid. orang dah bersara kan. Contoh bang kan, orang bersara Ya. ataupun orang ada duit kan. So nak guna untuk melancong. Melancong ni memang bagus. Fasiru fil siru apa? Fasiru siru fil ardi, kan maknanya berjalanlah, boleh berjalan. Tapi tujuan ni nak melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kami ni bagi tips tadi ni ya. Checkpoint pertamanya masjid. Checkpoint dia mesti masjid. Kalau kita tengok Isra Mi'raj tuan-puan sekalian, itu pun dah memberikan gambaran dah macam mana perjalanan Nabi adalah daripada Masjid ke masjid. ke masjid. Minal Masjidil Aqsa Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kita ni macam tu lah. Sebab tu masa pergi Vietnam, cari masjid juga. Masa pergi Europe, cari masjid juga. Masa pergi yang kita pergi island tu kan, pergi island tu, cari masjid. Sebab apa? Pergi Dubai pun cari masjid juga. Ya, sampai kalau kita tengok, masjid. Bukan cari masjid itu saja. Tadi Ustaz kata yang pertama apa dia? Sebab kita nak solat kat situ. Ada satu perasaan yang susah nak digambarkan bila kita musafir tapi kita solat kat masjid. Sebab kita tak biasa dengan masjid tu. Kita tak biasa dengan tempat tu. Tapi kita tahu sangat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab apa? Kita pun cari masjid juga. Jadi ada satu benda yang susah nak cakap. Contoh bang kan masa pergi Dubai kan. Ya, nampak itu nampak ujung itu tu macam masjid tu. Jalan kaki tu apa? Kita jalan kaki. Sebab apa? Semata-mata nak pergi tengok masjid tu. Lepas tu bila tengok Masya Allah cantiknya masjid dengan kapet biru semua Masya Allah. Lepas tu Azam apa dia? Ustaz lah, macam Ustaz lah taklah ke masjid sangat ya. Ustaz Azam kata tak apa, nanti subuh pun nak solat kat masjid ni. Jadi betul kata Puan Nohiyah, rasa selamat. So pergi masjid. Dan bila kita pergi kat masjid-masjid ni tuan-puan, kita memang akan bertemu dengan komuniti tu. Dan ada banyak sangat kisah-kisah nanti yang kita insya-Allah akan dengar daripada komuniti tersebut. Contoh macam kami pergi island tu tuan-puan sekalian. Masya Allah bila mendengar macam mana struggle yang mereka di tengah-tengah negara orang-orang yang bukan Islam kan ya. Mereka membeli gereja, convert kepada masjid. Masya Allah. Itu Jadi yang berlaku. kan bila kita dengar tu kan, ya Allah ya Tuhan, lepas tu ada ingat tak bang yang cerita orang tu dia jual segala harta benda dia sebab dia nak pindah dah balik ke negara dia, tapi hasil daripada harta benda dia yang dia jual tu tuan-puan, dia binakan masjid. So dia tinggalkan satu masjid kat situ untuk orang-orang yang masih lagi kat Europe tu guna masjid tu. Jadi bila kita dengar tu, kita berasa tu, ya Allah, rasa macam kita tak ada buat apa-apa pun untuk Islam. Kita tak ada buat apa-apa pun, macam amal jariah kita tak ada, rasa macam tu. Ya, jadi sebab tu bila ke Bali tu, kami bersyukur sangat, rasa puas hati sebab apa? Kita tak tangguh pergi masjid.
Saya rasa kalau Ustazah pergi nampak patung-patung dulu, saya rasa Ustazah dah cuak dah tuan-puan. Ya, cuaknya sebab patung ni bukan kecil-kecil. Okey, Patung kita ni. pengajaran yang kedua boleh? Okey, sila. Okey ya. Pasal banyak pengajaran, ada 10 pengajaran. Yang baru satu je. Ni baru malam pertama ni baru Mm-mm. sampai. Pengajaran yang kedua, sebelum kami pergi ke Bali, kami diberitahu bahawa Ustaz, di Bali ni ingat ya, kuil Hindu sangat banyak. Mm-mm. Boleh dikatakan setiap rumah ada saja kuil Hindu. Ustaz rasa macam tak percaya saja. Takkanlah hampir 4 juta penduduk bermakna akan ada 4 juta kuil Hindu. Tapi rupa-rupanya betul sungguh tuan-puan. Betul sungguh tuan-puan, iaitu bila kita pergi ke Bali, Mm-mm. kita akan melalui setiap rumah yang majoritinya orang Hindu, dan setiap rumah itu memang ada kuil Hindunya. Memang ada kuil Hindu. Bahkan bersungguhnya mereka ini, mereka sebelum nak bina rumah, mereka akan bina kuil terlebih dahulu. Jadi, apakah pengajaran yang kita nak ambil untuk kita sebagai seorang Muslim? Jadi rupa-rupanya begini, bila kita risik-risik, rupa-rupanya mereka menjadikan itu sebagai tempat ibadah mereka. Biarpun mereka bukanlah bersungguh sangat pada sebahagian di kalangan mereka melaksanakan ibadah mereka, tetapi Dia buat tanda lah, menjadi buat tanda. sesuatu syiar mereka, mesti ada Kuil. mihrab, kata mereka. Mesti ada mihrab di dia. rumah mereka yang namanya kuil. Baik. Jadi apakah ibrah yang kedua pengajar kepada kita? Begini. Tentunya kita sebagai seorang Muslim, tuan-puan, kalaulah mereka bercakap mereka nak ada mihrab untuk mereka beribadah yang namanya kuil, maka kita sebagai seorang Muslim lebih-lebih lagi lah, kita mesti mencipta mihrab di rumah kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Islam. Dan tentunya kita tidak meniru mereka ya. Ya. Sebab Islam itu adalah lebih awal daripada agama-agama yang lain. Cuma kita nak memperkukuhkan tentang kita sendiri. Alang-alang kita ambil ibrah yang mereka terkemudian tapi mereka amalkan secara besar-besaran, maka kita sebagai seorang Muslim, maka Ustaz mencadangkan alangkah cantik kalaulah setiap rumah orang Islam ni kita gazetkan satu lapangan di rumah kita ini mihrab. Mihrab ni macam mana? Bahasa mudahnya, dia adalah tempat yang khusus untuk kita beribadah. Maka di sana kita pattern kan, adanya sejadah, adanya stand Al-Quran, adanya minyak wangi untuk bawang-bawangan, supaya apa? Kalau kita qiyamul lail, tahajud waktu malam, di sinilah tempat kita bersimpuh, di sinilah tempat kita bermunajat, di sinilah tempat kita baca Quran, sehingga kan anak cucu kita pun perasan, jangan main-main kat luar, kat bucu kanan rumah tu. Sebab apa? Itu kawasan Meher Abi tu, itu kawasan Meher Umi Atuk Wan tu. Masya Allah, sejuk rasa bunyi macam tu. Jadi kalau tidak ada, cubalah kita adakan. Dan lagi satu, kita dah nak ambil masa dah. Lagi satu tuan-puan sekalian, bayangkan kami berada di tengah-tengah negara yang bukan Muslim. Yang Muslim ni terlalu sedikit dan syiar Muslim dekat sana hampir tak nampak lah, terlampau sikit sangat. Sampai kalau dalam bas tu tiba-tiba turis guide tu kata, ni kejap lagi kita akan nampak masjid ni. Ya Allah, semua pakat keluar ambil gambar. Rasa macam, ya Allah, syukurnya nampak banyak masjid. Jadi satu perkara tuan-puan, bila kami tengok terlalu banyak syirik tu. Ya Allah, keliling sampai Ustaz kalau pergi kat satu tempat tu yang ditunjukkan rumah-rumah yang penuh dengan patung, kita boleh lalu kat situ. Ustazah dah kehilangan Ustaz dah. Sampai ahli-ahli rombongan lain tanya, Ustazah mana Ustaz? Dia duduk seloroh lah, kata Ustaz ni mesti dah ikut orang Bali ni, dia kata kan. Tapi saya tahu dah ni Ustaz mesti dah tak boleh dah ni Sebab Ustaz ni dia jadi mual, jadi nak muntah. Vibe yang negatif. Bagi Ustaz vibe tu terlampau negatif. Sebab apa? Patung saja. Jadi kan macam Ustazah ni boleh lagi lah tengok macam tu kan. Bukan tengok macam mana, tengok nak ambil nak tahulah Setara ni syirik kufur mereka.
Setengah ni syirik ni kan. Tapi kan lepas tu tuan-puan, bila setiap kali kita tengok tu kita sebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, bergenang air mata tuan-puan. Sampai saya kata, Ya Allah, Ya Tuhan. Aku ingatkan bila apa ni, bila aku pergi apa, tentu dah pergi Mekah Madinah mestilah kan, itu insya-Allah menambah iman kan. Tapi kan sebab saya katalah dengan jemaah, mana pesan dengan jemaah dah, kita doa banyak-banyak tau, minta Allah bagi kita ibrah, bagi kita pengalaman, apa yang kita tengok, kita dengar tu semua boleh menambah iman. Kita minta lah pada Allah. Dan betul bila kita melihat luar biasanya syirik mereka tu, jadi bila kita tengok tu dan kita sebut la ilaha illallah, menitik air mata. Ya, hati tu menangis tuan-puan. Ya, sampaikan bila solat, betul kan Ustaz kan? Bila solat ya, kita angkat takbir ya. Allahu Akbar. Allah rasa sampai ke jantung. Allah Maha Besar tu. Sebab apa? Sebab kita melihat di sana Sebab ada kita larut dalam melihat tu. suasana yang tidak Islami. Yang syirik Yang kita kepada nampak Allah. kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah tu ialah tu dia kuil. Tiba-tiba kita boleh pacak La ilaha illallah. Maknanya kita sekarang menunjukkan bahawa kita Sedih. struggle. Menitik air Masya mata. Allah. Terasa sangat nikmat iman dan Islam tu satu anugerah yang sangat besar yang Allah bagi. Terasa sangat. Sebenarnya kami cubalah bercakap-cakap dengan orang sana lah. Sebab kita cakap Melayu kan ya. Bila mereka cakap, dia pun kuat juga dakwah dia. Dakwah dia kuat juga Bila kita cakap bayangkanlah dalam dalam bas, kami berdua ni kan pembimbing kerohanian lah untuk trip tu. Tapi nanti bila tourist guide yang beragama lain tu bercakap, dia macam nak cuba mengasimilasi, macam ni mana? Ya, betul ya, betul. Mengasimilasikan Islam tu dengan kepercayaan mereka. Maknanya dia dakwah dia juga. Jadi Begini, ceritanya begini. Atas bas, Ustaz ambil kesempatan membahaskan Asmaul Husna. Allah, kemudian sifat Allah, kemudian nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah kepada As-Sabur yang 99. Jadi, pemandu pelancong ini rupa-rupanya beliau orang Hindu, dan bukan sekadar orang Hindu, dia Tok Siak. dia tok siap masjid, tok siap kuil dia. Tapi dia baik je. Tapi dia dengar saja daripada awal hingga akhir selama beberapa hari tu, dia dengar perbahasan Ceramah Asmaul kami. Husna, ceramah kami, kuliah kami, tazkirah kami, selawat kami, zikir kami, atau apa dengar. Jadi akhir sekali mereka buat kesimpulan. Dia kata agama Hindu kami pun sama juga. Kami menyembah Tuhan yang satu, kemudian ada sifat-sifatnya begian Dia dan kata ada sebagainya. Tuhan hujan, ada Tuhan ini, ada Tuhan. Jadi kami pun terpaksa kami bercakap dengan jemaah, jangan duk dengar lah waktu tu kan. Ustaz sempat catat lah apa dia kata. Dia kata kami ni sembah Tuhan Brahman satu. Kemudian bawah tu ada 3 yang disebut sebagai CEO. Kemudian di bawah tu akhir sekali ada 33 juta. Dan bila Ustaz tanya kenapa banyak sangat sampai 33 juta? Ya, kalau hujan berlaku itu dewa hujan. Kalau kata kemarau berlaku itu dewa kemarau. Kalau ada ribut berlaku itu dewa ribut. Memang banyak sungguh. Jadi tu kepercayaan mereka kan. Cuma bila kita dengar macam tu, kita akan tahu macam mana ya Allah bila kita sebut wa ana minal muslimin. Kami daripada golongan orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu terasa nikmat sangat, terasa nikmat. Sampai kan kita ingat masa kita ceramah dekat dekat tepi laut. Masa tu kami bawa masa tu program kita kat tepi laut ya tuan-puan. Masa tu kami ajak semua jemaah, mereka sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Di tengah-tengah kita dah tengok macam-macam yang syirik ni. Sebut la ilaha illallah, ya Allah. Memang terasa syahdu sangat. Jadi sampai kata-kata harapnya dengan apa yang kita lihat tu, ia bertambahlah iman kita kepada Allah. Kita balik ni kita rasa bangga jadi orang Muslim. Kita rasa nak bertambah taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah telah merezekikan kepada kita nikmat yang tidak ada tolok bandingnya, iaitu mengenal Allah yang Maha Esa dan menyembah Allah yang Maha Esa. Sedangkan kita jumpa tu kawan-kawan kita tu yang dekat Bali tu bukan orang tak ada pendidikan mereka tinggi dan sebagainya, tapi mereka tidak mengenal Allah yang hak, yang menciptakan langit dan bumi ni. Bahkan mereka terjebak dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting sebenarnya tuan-puan
kalau kita nak rehlah ke mana-mana Ya, negara, pastikan kita dalam keadaan dibimbing. Supaya ya, apa? Supaya hujung jatuhnya dapat ibrah tadi. Dan ya, Alhamdulillah Ustaz perasan jemaah menyebut perkara yang hampir sama, iaitu Alhamdulillah Ustaz, biarpun kami pergi ke Bali yang majoritinya Hindu, tapi kami terasa semakin kukuh tauhid kami. ya. Sebab apa? Di tengah-tengah kami banyak tinggalnya di mana? Di tepi pantai, buat program tepi pantai, Sawah. sawah. Jadi itu kami berselawat, kami bertakbir, kami bertauhid la ilaha illallah dalam suasana masyarakat Hindu sekeliling tengok pada kami. Jadi Masya Allah kami terasa bahawa indahnya tauhid, sedapnya sebut la ilaha illallah. Jadi terasa tu halawatul iman, kemanisan iman di situ. Dan lagi satu tuan-puan, bila kita tengok depan mata macam tu sekali syirik dia, padahal mereka tu lebih kurang je sebenar bangsa dengan kita sebab mereka tu wajah pun sama macam wajah kita. Kan, Ialah maknanya mata sawa macam kita. macam bangsa kita juga kan. Jadi bila tengok tu kan sampai saya kata Masya Allah, uh, sampai kita orang berdoa tuan-puan, Ya Allah, kau datangkanlah orang yang akan berdakwah Islam dekat sini. Datangkanlah ya Allah. Dan itulah hasrat juga pada sahabat-sahabat kita yang minoriti tu, supaya apa dia, supaya mereka tak dapat buat sendiri tuan-puan. Mereka perlukan sokongan, dokongan daripada komuniti Muslim yang di luar Bali tu. Jadi sampai kami pun terfikir, ya Allah, sebenarnya kerja dan tugasan dakwah Islam ni sangatlah banyak dan besar. Ya, kalau kita duduk dalam kelalaian hanya asyik fikir apa perut kita je, itu apa, sangat 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 apa macam nak cakap bang? Sangat remeh lah kehidupan kita tu kan. Dan sedangkan Masya Allah, tengok macam mana zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, dihantar orang-orang, ya, pendakwah-pendakwah pergi sampai merentasi daerah, negara, kawasan ni dan sebagainya lah untuk sampai dakwah Islam tu. Dan sebenarnya kami memang cuba juga ya apa, berdakwah tadi ada orang tanya Pak Dewa ke apa? Ya, namanya Pak Dewa. Dia kenal kot. Ya. Satu lagi Pak Nah, Agong. Agong. ya, Pak Dewa dengan Pak Agong. Pak Dewa dengan Jadi Pak Pak Agong. Dewa dan Pak Agong ni kedua mereka ni siap kepada kuil Orang penting Hindu. kuil dia. Tapi ya mereka sangat open mind dan mereka boleh dengar tazkirah kami, kuliah kami, perbahasan Asmaul Husna kami dan Masya Allah Alhamdulillah. Yelah, Mudah-mudahan kita harapnya doa kita dah. doa ya Allah dapat hidayah lah kan, supaya macam tu lah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beberapa tips telah kami berikan. Kalau kita nak berjalan tu kan, carilah agensi yang boleh apa, kami ni tak ada travel agency pun ya, mana-mana lah yang kita rasa kita Mungkin percaya. dapat tanya habis tu selama 5 hari ke mana lagi pergi, tu panjang lah. Kalau kata nak bentang semua kena 5 hari jugalah kan. Tapi yang menariknya beginilah Ustaz, kesimpulan. Bila kami compare, kami juga pernah pergi ke Ireland. Ke Bali pun sebenarnya dia banyak tempat-tempat alam semula jadi yang menarik. Ya. Cuma saya kata perbezaan satu je, iaitu cuaca. Andai kata di Bali tu cuacanya dingin, maka insya-Allah dia hampir sama dengan di Ireland juga. Menarik yang cantik. lebih-lebih lagi. Jadi kaminya, kenapa kami bawa jemaah tu, okey, ada tempat kami melawat sedemikian rupa, kuil-kuil, ada tempat kami melawat di tepi sawah, di tepi pantai, kami buat program di sana, dan di penghayatan tu secara menyeluruh. Ada Yang- shopping tetap ada ya, jangan Yang kita risau. kata kuil tu bukan kita pergi kuil, kita pergi rumah-rumah yang rumah-rumah daerah sebenarnya. Cuma kan setiap rumah tu ada kuil kan, dan kami tempat-tempat yang macam tu kita cepat-cepat je, laju-laju je, tengok asal tahu je kan, untuk jadi perbandingan je. Jadi Yang sahabat-sahabat, penting dibimbing. yang penting tu dibimbing, sebab lepas kita tengok tu kita kena ya, kampung tu cantik. Tu Puan Nina kata, ya, kita kampung tu cantik tu lah. Diorang bersih kan, bersih. Banyak nilai-nilai nilai-nilai budaya yang kita boleh contohi. Contohnya mereka ni mereka ni buat kawasan rumah mereka tu, mereka jaga pengudaraan. Bagus tu, mereka jaga kebersihan, pengudaraan. Lepas tu mereka nak duduk family tu biar dekat-dekat kan, kekeluargaan tu mereka jaga. Dan mereka sangat berbangga dengan adat resam mereka. Memanglah adat resam tu banyak yang bercanggah dengan agama, dengan Islam ya. Tapi kebanggaan mereka terhadap adat resam tu sepatutnya kita tengok. Kenapa kita tak bangga dengan agama kita? Kenapa kita tak bangga dengan budaya kita yang
yang makna selari dengan ajaran agama Islam kita. Ya, kenapa kita nak pergi bawa pengaruh-pengaruh asing kat sini? Ini kan tanah Melayu, contoh macam itulah ya. Sebab apa? Sebab mereka tu sangatlah berbangga. Okey, so kita dah nak sampai penutup. Baik, boleh tak Ustaz tambah sikit lagi Ha-ha. berkenaan dengan mihrab di rumah ni? Ha-ha. Ustaz agak serius lah bab ni. Kalau bolehlah tuan-puan yang belum ada lagi ya, yang belum buat lagi mihrab di rumah, cubalah malam ni cuba riki di rumah aku ni Ruang mana? ruang mana yang paling sesuai untuk dibuat mihrab. Buat yang simple-simple dulu. Macam mana? Okey, hampas sejadah, letak rehal, kemudian mungkin akan beli stand Al-Quran dengan Ya. harapan bila nak bangun pukul 5 pagi tahajud boleh buka Quran. Sama ni bangun tahajud asyik baca wadduha je kan. Ni kita baca 30 juzuk Quran sebab apa ada stand. Kemudian letakkan minyak wangi, kemudian kalau boleh masukkan aircon biar nampak suasana nyaman. InsyaAllah sedap. Ustaz guna perkataan sedap beribadah bila kita beribadah di tempat yang khusus ada mihrab. Bang kata Puan Mas tu, bila kita pergi negara orang lain, kita nak tahulah betapa best negara kita. Ini memang tak dinafikan. Masya Allah, bersyukur sangat dengan negara Kami kita, itulah Malaysia. kesimpulan kami. Kesimpulan kami setiap kami pergi ke mana-mana sekalipun, insya-Allah bila balik tu sampai je ke lain, kita kata best kat Malaysia jugalah akhirnya. Sebab tu kita jaga negara kita elok-elok. Cuma ada satu ayat Ustaz. Ustaz kan cakap macam ni. Pergilah mana-mana pun best juga Malaysia. Kat Malaysia pula pergilah mana-mana pun best juga Gombak. Sebab kita duduk kat Gombak. Kat Gombak pula pergilah mana-mana pun best juga lah rumah sendiri. Jawabnya memang suka rumah sendiri lah jawabnya. Kan ya? Sahabat-sahabat sekalian, jadi insya-Allah ya, ini antara tips yang telah kami berikan dan apa yang kami telah lihat, dengar, kami kongsikan supaya kita sama-sama mendapat iktibar ya. Sebab itu kalau kita nak ke mana-mana tu kita kena tengok niat kita ya, dan kita punya pergantungan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan cara kita plan perjalanan tersebut dan sebagainya. Adapun insya-Allah sebenarnya kami juga ada trip ke depan, iaitu trip ke Yunan insya-Allah. Ya, dan 30 orang tu dah penuh dah. Tapi kami tambah sikit lagi untuk insya-Allah kita cuba uruskan dengan sebaik-baiknya. So kita akan Tarikh ke Yunannya ialah ke Yunan. pada bila Tak apalah, tengok je dekat Ustazah punya media sosial ya. Dekat situ adalah makluman tentang trip ke Yunan. Jadi sangat-sangat dialu-alukan lah. Untuk Jom. ke Yunan ini kami oleh kerana ke Yunan ni banyak dia punya sentuhan-sentuhan alam, maka kami akan cuba memperkasakan terapi Asmaul Asmaul Husna. Husna. Jadi insya-Allah samalah juga Supaya kita mengenal Allah. Ya, mengenali Allah dengan ayat al-manzurah, Ya. dengan ayat-ayat yang kita Dapat lihat. lihat. Dan lagi satu, bila kami pergi ke mana-mana tu, antara yang kami nak tengok adalah macam mana Islam dekat sana. Apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong. Termasuklah kita juga insya-Allah akan pergi ke Rusia tanggal 3 Oktober sehingga 12 Oktober. Tapi Rusia ni 5 orang je lagi yang kosong. 5 je kekosongan. Jadi kami ni sebenarnya sebelum ni pergi ke Uzbekistan. Daripada Uzbekistan nak sampai ke Rusia itu hanya 4 jam saja lagi. Dan kami diberitahu rupanya sangat besar dan besar sekali pengajarannya kalau kita dah pergi ke Rusia. Sejarah Islam Ya. laluan sutera. Silk Road. Kat situ. Betul. Jadi kami tak kupas kat sinilah. Pergi sana bawa jemaah, kami kupas sejarah Islam tu juga. Tapi nanti kita boleh share kat sini kalau kami dah pergilah ya. Itu mungkin pergi bulan 10 kan. Dan Arah kita ke sana bulan 10 betul. ya. Dan kami juga ada buat bimbingan umrah ya pada bulan Bimbingan umrah 10. ni Ustaz nak beritahu begini ya. Daripada 24 Oktober sehingga 4 November kami menggunakan metod umrah dan tahsin Al-Quran. Ya. Mungkin Ustazah boleh syarahkan sikit lah. Dekat Madinah kita akan duduk sana insya-Allah dalam 6 hari, di mana hari yang lepas kita dah rehat tu kita akan belajar dekat Pusat Bahasa Arab Universiti Madinah. Kita akan belajar makhraj huruf dan sifat huruf kurang lebih 4 jam dengan guru pensyarah dekat sana. Tapi ada penterjemah bahasa Melayu. Lepas tu 4 hari di Masjid An-Nabawi kita ada halaqah kumpulan tertutup yang dah didaftarkan dengan Masjid An-Nabawi untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dibimbing oleh syekh kalau laki-laki, syekhah untuk perempuan, daripada guru-guru Masjid An-Nabawi sendiri.
Jadi itu berlaku insya-Allah berlangsungnya selepas subuh sampailah waktu duha, kurang lebih 2 jam setiap hari selama 4 hari. Jadi pengalaman ustazah dengan ustaz dah bawa 2-3 kali trip dah, masya-Allah. Memang memang sangat indah sebab kita Berbaloi iktikaf. lah. Kita iktikaf ke dalam tu dan kita dapat rasa macam mana kita mendengar, lepas tu kita baca, guru Arab kita dengar, betulkan bacaan. Ini satu kenangan yang sangat manis. Dan Jadi lebih manisnya ialah insya-Allah sijil akan dikeluarkan oleh pihak Universiti Madinah Pusat dan Dasar Arab, juga oleh pihak Masjid Masjid Nabawi. Nabawi. Ya. So bolehlah bawa balik ke Malaysia. Inilah dia tanda bukti hidup bahawa kita ni belajar makhraj Ya. huruf, tajwid dan Lepas tu sebagainya. jangan lupa InsyaAllah. ya, ada satu hadis yang menyebut siapa yang datang ke Madinah, Masjid Nabawi untuk menziarahi Nabi SAW dan untuk belajar dan juga untuk mengajar, maka dia umpama pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita pergi Madinah, ialah satu kita nak ziarah Nabi SAW kan, tapi yang kedua kita nak belajar. Sebab bila kita belajar tu umpama kita tu mendapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu ini seat dia sangat terhad ya untuk umrah ni. Jadi tolong tengok dekat media Dan sosial bila kita ustazah. sampai ke Mekah, kita akan diisi pula dengan Umrah. program-program kerohanian yang akan dibimbingkan insya-Allah secara langsung oleh kami berdua. Yang kita akan banyak masa berada dalam Masjidil Haram dengan program-program kerohanian kita So insya-Allah. begitulah. Satu lagi, iaitulah berkenaan dengan umrah juga. Ini bagi mereka yang ingin membuat tajaan pelajar. Okey, mungkin Ustazah boleh sebut. Ada 10 orang insya-Allah tajaan untuk pelajar tahfiz. Ya, Madatul Hufaz, di mana mereka ni bukan tahsin Quran tapi mereka tahsin hadis. Mereka masuk dalam kumpulan-kumpulan di Masjid An-Nabawi di mana syekh itu akan mengajar tentang maksud hadis dan juga mereka kena menghafal hadis tu dalam tempoh yang diberikan oleh syekh tersebut. Jadi kami bawa 10 orang pelajar insya-Allah minimal. Bukan saja mereka dapat menunaikan umrah, bahkan mereka mendapat pengalaman di Masjid An-Nabawi dan kami buka ruang tu kepada muslimin muslimat. Ya, siapa yang nak membuat tajaan sedikit ke banyak ke, nak buat tajaan terus ke seorang ke apa, itu boleh menghubungi Dr. Azhar. Boleh ambil nombor Dr. Azhar 012. Abang ingat tak nombor bang? InsyaAllah. Tambah. 012-399-8496. Nombor handphone tu bukan kad perkenalan ya. Okey, Jadi, 012. Mungkin ada yang boleh tolong tuliskan 012-399-8496. Jadi kami merancang insya-Allah untuk memilih 10 orang pelajar Mahat Tahfiz Integrasi Sains Madatul Hufaz yang insya-Allah pada hemat kami paling terbaik dan paling berbaloi lah dengan mengambil kriteria yang tertentu untuk disponsor oleh siapa dia? Oleh tuan-puan lah. Kita semua lah. Kita semua. Jadi nak sponsor seorang sekaligus pun silakan. Nak sponsor RM10 pun tak apa. Boleh hubungi ustaz. Yang ni kena bagi hubungi ustaz secara dia. Nak pergi umrah ke apa, hubungi ustaz terus lah. Nanti ustaz yang akan selaraskan dengan travel agency tersebut ya. So itulah daripada kami. Mohon doakan kami di Madinatul Hufaz, Tahfiz Madinatul Hufaz, dan kami juga mendoakan tuan-puan semua dan insya-Allah kita jumpa insya-Allah bila berkelapangan pada setiap malam Khamis ya. Kita berbual-bual macam ni. Mudah-mudahan ada manfaat ya, barakah yang Allah berikan kepada kita semua ya. Ustazah sangat alu-alukan tuan-puan untuk mengikuti kami di media sosial kami lah sebab semua maklumat-maklumat tu ada dekat medsos kami ya, dekat akaun kami lah. Datang ke mana pula ni? Nantilah saya pun tak fikir lagi nak cerita apa pula minggu depan ya. So terima kasih semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya
lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudahkan. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat
takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah harapan takkan punah, melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserahlah, jalanmu di